Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni kita cuba tengok market hari ni. Market hari ni pada 13 Disember 2025. Okey, kita cuba tengok dulu pagi ni. Ini ada watchlist lah. Watchlist. Setakat ni kita tak nampak lagi volume yang signifikan lah. Tapi hari ni sentimen agak teruk juga lah untuk market. Kita nampak macam SY Group dah masuk volume, ada masuk volume. Maksudnya SY Group ni kita boleh observe lah SY Group ni. Kalau kita nampak dekat sini, kita pergi ke time frame M15 untuk exit entry. Kalau H4 ni untuk kita direction lah, lebih pada direction. Tapi kalau kita nak entry sekarang tak sesuai lah, sebab dia masih lagi di bawah downtrend lah. SY Group ni masih downtrend. Kalau kita nampak kat sini masih downtrend time frame 15. Tapi macam VTROC ni nampak macam nak rebound, tapi kita observe dululah. Okey, observe dulu. VTROC dia macam nak uptrend lah untuk VTROC ni. Nampak ada histo hijau pekat sini, tanda baik lah. Kita tengok dia makan masa lah VTROC. Kita boleh observe VTROC ni. SY Group tunggu dia buat uptrend dulu. Untuk SY Group. Okay, VTROC kemungkinan kita boleh entry dalam, tapi belum. Kalau kena tu confirmation, kena tunggu lagi lah. Mana MR9 ni mendongak ke atas, untuk kita buat entry lah. VTROC ni nampak okey lah. Itu pada sesi pagi. Petang kan mungkin saya akan buat satu lagi video untuk sesi petang pula, tengok apa result dia lah. Tengok Mi, nampak Mi mulai naik ni. Mi nampaknya macam menarik Mi, but MA9 nak cross up MA50, dan dia nak uptrend lah. Okey, dan dia nak uptrend Mi dengan VTROC ni. Okey, Mi dan VTROC. Tapi kalau ikut Bollinger Band, dia belum apa lagi lah. Dia tak lepas lagi apa band lagi untuk Mi ni. Mi tak lepas lagi, dia lepas dulu dan dia akan buat uptrend. VTROC nampak dia naik kan. Dia teruskan kenaikan untuk VTROC ni. Sama kita observe VTROC dan Mi ni. Di time frame di M15 dia nak uptrend lah, tanda baik. Tapi kalau selagi dia downtrend, jangan beli ya. Maksud macam contoh SY Group ni. SY Group dia downtrend, nampak? Dia belum cross up lagi ke atas, jangan beli ya. Jangan beli stop macam ni. Ini pun downtrend lagi. Walaupun dia ada dalam watchlist kita, tapi M15 masih downtrend. Jadi kalau jangan beli dulu lah. Ya. Okey. Maknanya sekarang ni kita fokus pada VTROC dan juga Mi. Mi nampak dia ada retrace sikit. Mi. Cuma Mi ni pun sebab dia tak boleh entry lagi, sebab dia tak cross up lagi. MA9 tak cross up. Tapi VTROC, nampak VTROC meneruskan kenaikan lah. VTROC meneruskan kenaikan.
First TP kita kat sini lah, dari sini. Tapi kita boleh hold lah selagi dia berada di atas MA9 ni, kita boleh hold. Breakdown MA9 kita akan cut loss lah ataupun take profit. Okey, kita observe tengok macam mana. Nampak ini market pun agak slow. Kalau kita tengok di segi market hari ni, nampak financial, utilities, property, healthcare, telecommunication, rate, possession, teknologi yang main pada hari ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 7. Okey, nampak Bitrock meneruskan kenaikan. Bitrock meneruskan kenaikan ya. Setelah kita masukkan indikator BBNB, Bollinger Band. Tengok. Bollinger Band. Kita akan masukkan indikator Bollinger Band. Okay, kalau kita tengok ini kita Bollinger Band ni, mungkin Bitrock ni nak mencari upper BB lah. Mencari upper BB. Tak apa, kita observe dulu, tengok sama ada dia boleh achieve upper BB atau setengah. Trader akan take profit apabila dia achieve upper BB lah, untuk TP1. Okay. Tapi kalau macam guna MA ni, selagi dia berada di atas MA9 di time frame M15 ni, kita boleh hold. Kita boleh hold. Nampak Bitrock saja, Asia Group pun macam tak berapa ni lah. Sebab keadaan sentimen market pun tak bagus sebenarnya. Itu yang kita tak sukar lah. Tapi dapat satu stok ni, kira juga lah. Kita tengok macam mana, tengok petanggang macam mana lah, sama ada Bitrock ni boleh meneruskan kenaikan ataupun tidak. Okay. Sama ada setup ni gagal ataupun berjaya. Dia dalam trading ni possibility dia sama ada gagal atau berjaya. Kalau gagal, kita cut loss kecil. Kalau berjaya, mungkin kita ambil profit yang besar. Okay. Bollinger Band dia boleh achieve tak untuk TP1 ke atas ni. Nampak kena hijau cantik lah ni. Kena hijau M15 ni, sama ada dia boleh naik lagi atau tidak. Okay. Sama kita nantikan petanggang, tengok macam mana. Nampak dia retrace sikit ni, tak tahu apa yang akan berlaku. Kemudian retrace lagi. Tak apa, kita observe dulu. Selagi dia tak breakdown MA9 ni, kita tak perlu cut loss lah. Tengok sini volume dia Bitrock 101, tapi volume dia kecil. Naik ke volume